Malaysia saja. Dan kemungkinan besar bahawa walaupun pada peringkat permulaannya mereka berjaya melaksanakan sistem berkenaan, tetapi sistem itu tidak akan kekal lama. Lambat laun, tidak lama kemudian dia akan mati sendiri. Jadi untuk supaya perkara seperti ini tidak berlaku, perkhidmatan juru perunding amat penting. Tetapi organisasi berkenaan ataupun jabatan berkenaan hendaklah menggunakan perkhidmatan juru perunding dengan cara yang betul, iaitu mereka sendiri haruslah berganding bahu dengan juru perunding untuk membangunkan sistem berkenaan. Tidak membiarkan hanya juru perunding membangunkannya. Sebagai juru perunding, mereka ni kerja mereka memang membangunkan sistem menurut ISO 9000 ni. Jadi bagi mereka, untuk mereka membangunkan sistem itu amat senang. Tetapi jika jabatan berkenaan sendiri tidak menghayatinya, selepas konsultan balik, sistem itu pun hancurlah. Jadi dari segi itu saya rasa itu amat penting. Jadi penekanan bahawa kita melaksanakannya dengan pelaksanaan yang sebaik-baiknya. Jadi maknanya yang penting bukan sekadar untuk mendapatkan sijil yang menandakan kita sudah ada ISO 9000, tapi untuk mengekalkan kan. Barangkali di sini kan apa dari segi perancangan dan mampu misalnya kan untuk memastikan bahawa yang penting mengekalkan kejayaan tu. Ya, ini sebab kita tekankan kejayaan yang berterusan. Sebab seperti yang disebut tadi, mendapatkan sijil itu satu perkara, tapi yang lebih sukar atau lebih penting selepas itu ialah untuk mengekalkan bahawa mereka terus-menerus akan dianugerahkan sijil ini. Sebab dalam konteks ISO 9000 ni, setiap 6 bulan sekali akan diadakan semula pemeriksaan, dan sekiranya pada waktu pemeriksaan yang pertama itu baik dan selepas itu mereka menurun prestasinya, dan mungkin sijil itu akan ditarik balik. Jadi oleh sebab itulah ISO 9000 ini menekankan perubahan yang berterusan, supaya tidak bukan sekali lalu saja ataupun one time saja, tapi tidak ada unsur-unsur yang berkekalan. Dan saya setuju seperti yang disebut tadi oleh yang disebut tadi mengenai dengan jalan pintas dan sebagainya, itu tidak ada jalan pintas. Tapi yang penting ialah kita adakan perancangan yang rapi. Sebab kita bukan mengatakan bahawa agensi kerajaan harus mendapatkan ISO 9000 ini besok atau akhir tahun ini. Dalam sekular itu juga kita jelaskan, iaitu kita berhasrat sebelum tahun 2000 sudah banyak ataupun kekurangan setiap agensi akan dapat mempamerkan 2, 3 atau 4 program yang telah pun mendapat certification daripada sijil ISO 9000. Jadi kita yang penting sekarang ialah untuk melakukan perancangan yang rapi. Oleh sebab itu tadi saya tekankan pelaksanaan yang berperingkat-peringkat secara terancang. Yang peringkat sekarang promosi, selepas itu latihan, lepas itu nanti mereka akan mengadakan dokumentasi dalam jabatan, lepas itu baru mereka pergi jadi berperingkat-peringkat. Jadi kalau mereka belum bersedia, jangan dulu kita, tapi mereka mestilah berusaha dengan gigih. Sebab kita tidak perlu juga menjalankan program ini orang kata sambil lewa saja, betul tidak serius. Terima kasih Datuk, terima kasih Dr. Yusof dan juga Encik Ramli. Demikian saudara, kita dalam masa 40 minit kita membincangkan tentang pelaksanaan MSI ISO 9000 dalam perkhidmatan awam. Saya harap perbincangan memberi faedah kepada anda untuk memahami konsep asas pada peringkat awal ini tentang apakah dia ISO 9000, terutamanya pemakaian atau penggunaan dalam perkhidmatan awam. Dan saya percaya ini adalah perbincangan yang pertama, dan setelah ini akan diikuti oleh banyak lagi perbincangan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.